Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kawasan bangunan Perbadanan Putrajaya, Putrajaya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, saya teringat dengan satu hari Imam Malik bin Anas menangis ketika hendak berbuka puasa. Lalu ditanyalah oleh anak-anak muridnya, "Kenapa wahai Imam anda menangis?" Lalu Imam Malik bin Anas menjawab, "Aku menangis kerana teringatkan Nabi SAW yang berbuka dengan makanan yang sedikit tetapi amalannya banyak. Sedangkan aku berbuka dengan makanan yang banyak tetapi amalanku sedikit." Marilah kita kaitkan apa yang disedihkan oleh Imam Malik ini dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Pada bulan Ramadan, kita melihat kadang-kadang sebahagian daripada bazar Ramadan kita begitu luas dengan makanan yang pelbagai. Kadang-kadang kita pun sebenarnya membeli makanan yang pada akhirnya kita tidak mampu untuk menghabiskan makanan yang kita beli pada berbuka puasa. Kadang sebahagian daripada itu, berapa banyak makanan yang kita bazirkan kerana tidak habis dimakan. Begitu jugalah yang ada berlaku kepada peniaga-peniaga makanan di bulan Ramadan. Akhirnya, bulan Ramadan ini bukanlah menjadi bulan yang kita menjaga sungguh makanan kita, berpuasa dengan sekadarnya, tetapi akhirnya bulan Ramadan berpuasa tetapi berbuka dengan semewahnya. Hasrat Ramadan itu sebenarnya sudah lari jauh daripada apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Seharusnya kita mengingatkan semula kepada umat Islam agar tidak begitu mewah untuk berbuka puasa. Berkira-kiralah untuk membeli makanan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Janganlah sampai makanan yang kita beli itu membazir begitu sahaja. Kalau perlu, bolehlah kita berbuka di mana-mana masjid ataupun surau yang menyediakan makanan yang begitu ringkas dan sesuai untuk kita. Sekian, marilah kita menambahkan amal dengan berinfak bersama yatim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.